1 dan 2, hentikan turbin. Tutup pelindung firing. Laser cannon. Lepaskan. Chester Alpha. Bergabung. Sekarang juga. Beri keutamaan untuk menjarah makhluk asing dari angkasa. Kami akan padamkan ingatan menakutkan dari seseorang tu. Kalau diarahkan, kita akan serang raksasa. Come on. Awak ni betul-betul serius ke? Simulasi gagal. Simulasi gagal. Sebab kegagalan tadi, awak jatuh 50%. Simulasi gagal. Macam mana? Nak lagi sekali? Saya akui, penggabungan secara manual memanglah sukar. Tapi medan meta di mana Ultraman selamatkan kita, sifat-sifat magnetiknya masih belum berapa jelas lagi. Dalam lain perkataan, kita mesti buat sendiri sebab kita tak bergantung pada panduan automatik. Sebab tu kita banyak masalah. Kan? Kumon, awak macam tak tumpukan perhatian. Kumon, kalau tak boleh, saya akan keluarkan awak. Saya tak apa-apa. Tapi... Awak fikir saya tak nak serang Ultraman kan? Tak begitu, Kumon? Ya. Kalau begitu, tinggalkan tempat ni. Kita tak boleh bertempur dengan orang macam awak ni. Ya, betul kata Nagi itu. Terpulanglah pada awak nak teruskan ke tidak. Sebenarnya, awak tak sesuai untuk kerja ni. Banyak lagi perkara yang aku tak dapat nak faham. Aku hampir-hampir hilang keyakinan untuk terus bekerja. Tapi... Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Maafkan saya. Saya betul-betul minta maaf. Maaf. Tak apa. Encik, pasal tadi minta maaf banyak ya. Nah. Terima kasih banyak-banyak. Kadang-kadang tu awak datang sini ya. Awak tahu pasal saya? Mana awak tahu? Saya pun selalu datang kat sini sebab terpaksa siapkan tesis. Maksud awak penuntut di sini? Ya. Oh ya. Boleh saya tanya awak satu soalan? Ya. Awak tak suka tengok binatang ya? Saya datang sini bukan untuk tengok binatang. Tak tahu kenapa, bila sedih datang sini. Semalam kerana kesilapan, saya hampir mencederakan orang yang saya nak selamatkan. Rasanya kerja menyelamatkan orang agak mustahil bagi saya. Jadi awak nak berhenti ke? Saya rasa baik jangan berhenti. Sebab saya rasakan kerja ni sesuai untuk awak. Zoo adalah tempat yang penuh dengan kegembiraan.
bagi pengunjungnya kan? Awak kata bila sedih, awak akan datang tempat ni. Ini menunjukkan awak harap kegembiraan orang lain. Sebab itulah awak dapat kerja untuk menyelamatkan orang lain kan? Maafkan saya kerana bercakap seorang diri. Saya harap awak berjaya ya. Nanti boleh tak kita jumpa lagi? Nama saya Komon. Saya Riko Saida. Jumpa lagi. Come on, Kon. Pertama kali jumpa pun ada angin kan? Jumpa kali pertama? Awak dah lupa ke? Mana boleh lupa. Seronoknya. Dia makanlah. Iyalah. Syukurlah aku dapat bertemu dengan gadis macam Riko. Buang sampah di tempat haram jenayah tau. Pedulikanlah. Sekarang kita dapat buang sampah. Sudahlah. Memanglah. Hei, tak boleh diam sikit. Kalau orang datang kesusahan. Lepas ni nak ke mana pula? Woi, jangan nak bergurau, nak terbasah. Cukup ni. Biar aku nak beli. Kawasan 5, poin 504, gelombang makhluk asing dikesan. Night Rider diminta bersiap sedia. Awak tak nak singgah rumah ke? Ha? Kan saya pernah cakap, nanti saya nak kenalkan dengan keluarga saya. Kebetulan semuanya ada. Betul ke? Ya, marilah.
Sebab kita pun jarang jumpa. Maaf ya. Ini Komon. Ada arahan. Diminta pergi ke Pon 504 dengan segera. Kenapa? Baiklah. Saya terpaksa pergi. Rico! Awak tak apa-apa? Tak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Pergi klinik? Tak ada apa-apa. Sikit aja. Tak ada masalah. Tapi... Komon, tak ada apa. Selamat berjaya dengan kerja. Rico? Ada arahan kan? Awak mesti selamatkan orang. Pergi cepat. Ada masa nanti saya pergi rumah awak ya? Makhluk asing dah korbankan manusia. Kau ya. Kenapa kau mengikari aku? Dalam keadaan ni kau tak boleh lawan aku kan? Cepatlah bertukar. Timbalan, ini Komon. Tak dapat ke? Amaran. Come on. Bila sampai sana hubungi saya. Timbalan, sebenarnya... Alasan awak. Tunggu dulu. Baik. Sampai bila kau nak dalam keadaan macam tu? Kau takut ke? Kau takut kegelapan yang aku buat? Kenapa kau beria-ria nak bertarung dengan aku? Baguslah. Kau macam ni. Kau buat aku rasa gembira. Itu Ultraman.
Berdua? Gelombang yang bertanduk nampak lain berbanding dengan yang dulu. Target tu, dua-dua sekali awak hapuskan. Yang satu kodnya Ultraman dan yang lagi satu hampir sama. Hapuskan kedua-duanya? Dah hilang. Makhluk asing! Mulakan serangan. Baiklah! Kenapa? Keputusan analisa spektrum dah keluar. Gas makhluk asing sembuh mudah terbakar. Kalau kita serang dia, letupan berterusan akan berlaku. Arah makhluk asing itu bergerak ada di bandar kira-kira 8 km. CIC, bagi arahan strategi. Debu bunga tu dah hilang. Medan meta ke tu? Ubah kepada formasi serangan strike. Bila masuk ke medan meta, beri keutamaan untuk hapuskan makhluk asing tu. Format serangan strike? Ini bukannya latihan. Awak faham kan? Ya. Nagi, biarkan Kumon buat penggabungan tu. Hah? Kenapa pula saya? Kalau kita tak dapat musnahkan makhluk tu dalam medan meta, bandar tu akan musnah. Jadi, cuma satu saja yang patut buat. Tak begitu? Tapi Komander, bukankah Common tu... Saya percaya penuh pada Common. Baiklah. Format strike. Program dah selesai, ST. Program untuk calon 2 versi 5. Program untuk calon 2 versi 5. Okey. Calon 2 versi 5, aras 6. Okey. Periksa gear. Isian selesai. Gear okey dan isian dah selesai. Isyarat penjangka normal. Ubah kepada Strike Chester. Chester Alpha. Bergabung.
Hidup lagi. Timbalan? Riko? Macam mana Riko boleh ada di tempat tu? Pada masa tu, saya tak faham apa yang berlaku di depan mata saya.